Kita trader mamak je. Hari-hari kita trade dekat mamak sambil minum teh ais. Aku nak tunjuk kat korang macam mana aku boleh dapat setup 135 pip buy gold. So macam mana aku boleh dapat setup buy ni tadi? Kalau kau tengok dekat H1, aku dapat buy daripada bawah ni. Okay, ini adalah satu support yang sangat-sangat valid dan fresh lah daripada H1. Nampak yang aku marking ni? Celup, ambil shadow dekat sini terus jalan. So 135 pip lah. Itu adalah satu zone H1 yang aku dapat. Lepas tu yang aku dapat dekat M15 tadi, ada satu area di mana aku panggil ni sebagai M15 RBS yang fresh, belum disentuh lagi. RBS yang valid lah. Okay, ada satu kenaikan dan penurunan dekat sini, dan satu pemecahan. Tak ada lagi kalau kita tengok daripada sini, tak sentuh lagi. Price ni dia tak sentuh dekat area sini, dan dia datang first touch dia jalan valid. Maksudnya zone ni adalah zone yang valid, RBS yang valid lah. This is aku punya second movement setup. Price datang balik, masuk zone, celup, terus jalan 135 pip. Mudah je bila kau tahu macam mana nak trade, kau tahu dekat mana nak entry, kau tahu dekat mana nak exit. Dah cukup profit angkat je, tak perlu nak hold. Sebab kita trading ni, kita tak kejar pips, tapi kita kejar profit. Hari ni aku guna account sen je. Profit adalah dalam 5,000 sen, bersamaan $50 untuk account sen ni. Bolehlah lepas buat duit makan mamak je lagi. Ciao.